Tular di media sosial beberapa rakaman video yang dimuat naik orang awam memaparkan situasi terkini banjir di Johor. Video tersebut menunjukkan keadaan air semakin naik di beberapa kawasan, mengakibatkan penduduk terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Tan Sri Dr. Azmi Rohani, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 1,048 orang daripada 308 keluarga setakat pukul 12.30 hari ini. Angka ini menunjukkan peningkatan berbanding 893 mangsa daripada 257 keluarga yang direkodkan pada jam 8 pagi tadi. Beliau turut memaklumkan bahawa jumlah PPS yang dibuka juga bertambah daripada 10 buah pada pagi tadi kepada 13 PPS setakat tengah hari ini. 3 daerah yang paling terjejas akibat banjir ialah Johor Bahru, Kulai dan Pontian. Tak nampak. Kanan sikit. Bang, ni ada longkang kan, Hafiz? Tadi. Cepatlah, takut. Oi, banjir. Oh, kampung Sibuk Nama. Itu bawa betul. Banjir. Itu bawa betul. Aduh, Tunggu itu. Tunggu apa? Oi, tengok Sungai Pandan. Pasar Baru Pandan habis. Itu bawa betul tu sana lah. Masa tak naik. Oi. Hujan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Okey, sekarang air dah mula masuk masjid Setakat ni kucing-kucing saya kira masih ramai lagi yang selamat. Tengok ni. Dia dah masuk. Tu air dah mula masuk. Sekejap, ada seekor lagi. Tu. Seekor lagi masuk kat sini.
Banjir, banjir. Oh, teruk oh ini macam. Jalan Silong, Silong. Blok kali kau. Angkat dah bro. Air melimpah atas jalan Dari Peleng mengalir Pasir Gudang jam teruk. Pasir Gudang hala Peleng pun jam teruk. Tayar hilang separuh. Motor sudah mati. Oh, teruk. Aduh. Baik dah. Umbigos. Sama. Banyak orang. Kongkyong, LGM Kongkyong. Dah penuh air dah. Ini 1 jam lagi ni kan. Dah tak boleh lalu ni. Hati-hati ya. LGM, air dah melintah jalan boleh dikatakan dalam LGM air dah mulai dalam setengah tayar lori ada ni. Dah lori ni tak disabung. Kereta ni tengok motor ni pun dah mati dah. Aduh bang. Air dalam